Okey, Assalamualaikum guys. Seperti dijanjikan, kita akan pasang dashcam dari DD-Pi N2 Dual hari ini pada kereta Pro 2 Azia. Okey. Untuk kali ini kita akan pasang depan dan juga belakang lah. Okey, ini kamera belakang. Okey, yang ni kamera depan. Kamera depan. So, saya akan tunjukkan pemasangan lah pada kereta Pro 2 Azia yang baru ni. Okey, semua sudah cukup. Okey, jom. Saya akan pasang memory card yang disediakan Lexar 64GB untuk dashcam ni. Okey, ni pasang memory card dia di sinilah. Okey, memory card sudah pasang. Kemudian yang ni, kamera ni saya masih tutup lah supaya protection. Dia tidak tercalar, terpegang. Okey, yang ni pun nanti baru kita buka. Yang ni USB power, yang ni pergi kamera belakang. Sebelum korang tampal ni pada cermin, di sini ada stiker elektrostatik lah, supaya kalau kita pasang pada cermin nanti, tinta tidak akan rosak kalau kamu cabut ni. Sebab kalau gam 3M ni memang kuat, lekat pada tinta akan rosak. Jadi yang ni kita lekat dulu plastik ni, kemudian baru lekat dashcam. Okey. Okey, ni stiker elektrostatik lah. Yang ni kena pasang dulu. Ini kena lurus lah. Okey, nampak. Kalau tidak lurus, yang ni kamu boleh buka lagi. Jangan risaulah. Lepas kamu pasang stiker elektrostatik, kamu boleh lekat lah. Senang je. Okey, yang ni biar lurus lah, jangan sengit. Kalau sengit nanti kamera kamu pun sengit. Okey. Yang ni boleh cabut ni. Okey, sebenarnya yang ni sekarang kita sudah tampal dia punya bracket. Yang ni kita boleh cabut. Okey, tengok ni. Dia ada bracket. Bracket ni kita sudah tampal sini. Jadi bila-bila masa korang boleh cabut lah. Okey, macam tu. So sekarang mari kita pasang dia punya wiring. Okey, wire ni memang panjang, okey. Jadi kita akan jalan dari bawah sini, masuk ke bawah dan lalu ikut atas sebelah kiri. Sebelah kiri. Okey, kita ada dibekalkan dengan pencungkil ni. Ni dia punya tujuan lah. Yang ni pasang dululah. Kejap. Okey, pasang supaya kita boleh agak. Okey, yang ni masuk dalam. Okey, nampak pencungkil ni, pencungkil. Okey, boleh nampak. Sini kita cucuk masuk dalam. Kemudian pilar tepi ni kena buka supaya kita ikut laluan dari sini. Ini memang panjang lah sebab yang ni 3 meter. Jadi korang kena pandai-pandai lah. Yang lebih ikat guna kabel tie. Okey, masukkan sahaja ke sini. Okay, USB power. Tak sini. Yang penting dia boleh sampai sini. Okey, lebihan wire ni kamu ikat guna kabel tie. Okey, sebelum saya terlupa, sekarang saya cuma menggunakan USB power dari soket yang inilah. Sebenarnya DD-Pi N2 Dual ni dia support juga wire kit untuk OBD, untuk parking 24 jam monitor, dan juga fuse kit lah. Cuma itu korang boleh beli secara berasingan ataupun secara sekali package lah. Okey, korang boleh tengok saja di product list yang sudah saya tag guys. Okey. Next kita akan pasang kamera belakang pada bonnet belakang ni lah, pada trunk belakang. Okey. Yang ni dikata up. Maksud dia kita akan lekat kedudukan dia macam ni lah, bukan dari luar tapi dari dalam.
Dan ini kabel panjang 5 meter panjang, kita akan ikut pasang di dalam. Jom. Okey, macam biasa dia ada juga electrostatic sticker letak di sini. Kemudian yang ni lekat, yang ni boleh pusing, boleh adjust. Okey, next, sebelum tu kita buat pemasangan ni, kita tidak mau buat kerja yang cincai lah. Sebab ada orang paling senang dan paling malas dia buat dari sini kabel ni. Contohlah terus macam ni. Jangan buat macam ni. Itu kerja cincai lah, kerja cincai. Jadi saya akan buat masuk dalam ni dan ikut melalui kabel sleeve ni. Jadi dia nampak kemas dan tidak tergantung. Sebab kalau kamu letak di sini, nanti kabel tu bila kita tutup bonet dia akan tergantung macam ni. Jadi budak-budak pun akan kacau. Jadi kabel management tu memang tidak baik lah. Jadi kita kena buat dengan betul dan teliti. Ini kita buka, senang je. Kita lekat stiker elektrostatik dulu. Kemudian yang ni letak sini, lekat sini. Okey, tapi sekarang saya belum lekat dulu sebab saya nak pasang dulu kabel dia. Okey, sebelum tu kita clearkan dulu sebab bila kabel ikut dari sini, dia akan lalu pada sleeve dan yang ni kita akan buka. Okey, yang ni kita akan buka. Cover putih ni. Wire akan ikut dalam sini dan ke depan. So yang ni kita kena buka dululah. Okey, yang ni tidak perlu buka habis. Buka macam ni pun dah cukup. Yang ni kita kena buka. Okey, dia ada klip Okey, sini saya tunjuk. Ni klip dia ada 4. 1 2 3 4 keliling. Yang ni kena buka. Atas pun sama juga. Okey, nampak. Ada 4. 1 2 3 dan 4. Paling senang guna wayar lah, dawai, sorry. Kamu guna dawai yang kecil macam ni ataupun dawai yang besar sikit. Okey, yang ni okey, settle. Tinggal kita tutup lagi. Okey, pastikan dia sampai lah. Yang ni kamu boleh tutup. Wayar lebih-lebih ni adjust dia lah. Boleh tutup. Okey, boleh nampak wayar yang panjang ni. Kamu pasang saya dulu, nanti kita gulung di depan. Okey. Tapi kita settle yang ini dulu. Okey. Okey, yang ni boleh sambung. Selesai part kamera belakang. Okey, ini jangan risaulah, kita boleh adjust. Ini kita cabut dulu. Okey. Ini boleh adjust. Okey, untuk pemasangan kabel ke kamera belakang ni, sebenarnya ada orang dia lain-lain. Ada orang dia suka ikut di atas
Dan ada juga ikut di bawah, bahagian bawah lah. Tapi kali ini kita akan ikut di sebelah atas. Ikut mana yang korang senang lah, yang rasa sesuai. Kalau saya akan ikut di atas. Ini kita buka. Oke, sekarang sudah sampai di bahagian sini. Oke, kita ikut dari sini dan ke atas sampai pergi sinilah. Cuma, oke, contohlah macam ni. Cuma lebihan kabel ni sangat panjang lagi. Jadi apa kita perlu buat? Oke, yang ni sampai sini. Letaklah. Oke. Kemudian ni ikut atas. Yang ini kita buat U-turn. Sebab saya dah nampak juga orang buat cara U-turn. Okey, nampak lebihan ni kan? Masukkan saja ke dalam sini. Macam ni. Masuk ke dalam sini. Ataupun kamu boleh juga lipat. Ikat. Boleh juga ikat macam ni. Gulung. Ikat ataupun gulung. Okay. Letak di bahagian sebelah sini. Okey. Letak di bahagian dalam. Ini contoh lah, contoh. Okey, sambil-sambil tu yang mana menonton, yang mana tengah menonton dan belum lagi subscribe channel saya, korang boleh subscribe dulu channel ni dan jangan lupa bagi like juga video ni. Okey guys. Sebab di channel saya memang banyak perkongsian DIY saya share untuk korang. Sebab tidak semua orang yang berkongsi DIY ni guys. Okey, nampak? Dah selesai. Jadi getah ni tekan-tekan saja macam ni dan kabel pun tidak nampak. Ini kita boleh buka. Okey. Stiker dan kita akan pasang power. Pasang sini dan kita akan try. On. Tekan brake. Bismillah. Tengok dulu. Okey. Okey, dah hidup guys. Okey, boleh tengok. Okey, ni kita boleh adjust lah. Nampak? Kita boleh adjust juga kesesuaian. Macam mana pula dengan kamera belakang? Cuba kita try tekan. Tekan ni. Ingatkan touchscreen. Okey, sekarang kamera belakang tengok atas. Sebab bonet tengah buka. Sekejap saya tutup. Okey, belakang ni kita boleh adjust juga. Sekarang dia tengah tengok mendongak. Ni korang adjust masa bawa nanti. Okey, korang adjust ikut kesesuaian lah. Cuma sekarang ni belakang ni kita cuma nampak pintu dan dinding. Kena adjust di atas jalan raya baru boleh nampak situasi sebenar. Okey. Okey guys, selesai sudah pemasangan dashcam DD-Pi pada Pro 2 Azia ini. Okey, jom kita tengok lagi sekali. Okey, pemasangan dia ni boleh nampak lah. Saya harap segala perkongsian di dalam channel ini memberi manfaat kepada korang semua. Okey, dan tutorial ni korang boleh tengok lah. Memang senang pasang dashcam ni, tidak susah. Memang senang. Cuma orang tidak berani sebab dia tidak tahu kan. Kalau yang ini boleh tengok lah dari mula sampai habis. Kita akan selit pada atas ni saja. Okey, selit pada atas ni sampai ke belakang, semua kita ikut di atas. Semua kita ikut di atas. Korang boleh juga ikut yang di bahagian bawah, tapi kalau saya akan lebih mudah ikut di atas lah. Begitu juga dengan Android player. Okey, Android player untuk kebanyakan kereta lah. Ada juga yang ikut bahagian bawah dan ada juga ikut di sebelah atas ni. Tapi kalau saya akan ikut bahagian atas lah. Memang sangat mudah. Okey, sekiranya korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh kumpul komen di bawah. Nanti saya akan reply satu persatu guys. Okey. Saya rasa itu sahaja. Sekiranya ada apa-apa kesilapan ataupun masalah teknikal lah. Sebab yang ni saya baru saja menggunakan Osmo Pocket, jadi masih belum terbiasa. Jadi memang kamera ni agak lari ke sana ke sini guys. Sorry guys. Okey. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton guys.